Hari tu suami I bawa pergi kedai mamak sebab ramai cakap nancis kat sini paling sedap yang diorang pernah rasa. Kedai ni tak pernah lah tak ramai orang, tambah-tambah kalau dinner. So sebelum makan nancis, kita basahkan tekak dulu makan Maggi Tom Yum. Kedai mamak sekarang sangatlah advance sebab masakan Thai pun diorang masak sedap. Betul tak? Ke I seorang je rasa macam tu? Sini western pun ada and spaghetti dia banyak isi ayam and cendawan. Lepas tu dia bagi lagi deep fried chicken. Sebenarnya tak payah deep fried chicken tu pun korang boleh kenyang dah. Ini Indomie rebus dengan telur cair. Kalau korang order menu ni, make sure sampai-sampai terus gaul. Itulah flavor tu sekata. And yang ni rasa macam Indomie je lah kan. And here come the naan cheese yang digembar-gemburkan sedap oleh ramai orang tu. First, cheese dia banyak, melimpah-limpah. Cheese belah dalam dengan belah luar sama-sama banyak. Dia tak bau or rasa yeast sangat. Selalunya nak lagi sedap, kena pair dengan ayam tandoori kan. Sorry cakap, tapi naan cheese kat sini makan macam tu je dah sedap. Rasa ramai je tahu kedai ni. Tapi untuk yang tak tahu, ni nama kedai, location and working hour.